Ish, geram betul aku dengan ikan tamok ni. Aku pun mulakan journey aku untuk cari ikan tamok. Pada mulanya aku naik bot dengan kawanku. Kami pergi duduk bawah jabatan dekat tambak Kumpau. Kali kedua aku pergi pula dekat Pulau Betong. Ikan ada, habis 2 buku. Kumpau. Belajar. Aku bawa isteri aku. Aku pergi terjah tempat yang tak ada orang pun. Aku try lah tempat ni. Dia bagi parking siap. Memang nice tempat Aku ni. nampak pot sempoi dekat Teluk Tempoyak. Tu batu tu. Batu tu aku nampak boiling. Pot rahsia mak, pot rahsia. Siap dia bagi singki. Tak lama lepas tu aku seret loban. Tapi kecil je lah. Rambut tamok jadi lah pak rambut ni. Dia boleh adjust tau Lampung dia semua. Lepas tu aku ubah pot. Aku singgah dekat Teluk Bayu. Terus shoot pergi Bam Pecah. Dekat Bam Pecah aku dapat lagi 2 ekor ikan ni. Nampak tak? Aku tak kumpau. Aku ni jenis suka mencuba. So aku balik aku terus goreng ikan ni. Makan fresh-fresh. Aku goreng. Makan dengan nasi goreng ikan tumbuk. Wih, seriously sedap nak mampus.